Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Suara Pena, Kisah di Sebalik Karya. Selamat datang ke episod kemuncak kita pada hari ini yang bertajuk Legasi dan Kemuncak Kegemilangan seorang tokoh Usman Awang, sumbangan dan pencapaian beliau. Saya Sofia selaku hos anda pada hari ini ditemani oleh dua tetamu istimewa iaitu Saudari Wani dan Saudari Alia untuk kita mengupas legasi dan sumbangan besar tokoh Usman Awang iaitu tokoh kesusasteraan Melayu yang cukup dihormati. Selamat datang Saudari Alia, Saudari Wani. Terima kasih Sofia. Saya amat menghargai peluang ini kerana sumbangan beliau meliputi perjuangan bahasa, budaya, pembangunan institusi sastera sehinggalah kepada karya-karya yang mengangkat nilai kemanusiaan sejagat. Saya tak sabar nak kongsikan anugerah dan pengiktirafan beliau pada hari ini. Betul tu Wani, Usman Awang bukan sekadar penyair yang hebat, tetapi beliau merupakan pejuang institusi sastera. Beliau menulis bukan kerana mahu glamour, tetapi mahu menggerakkan keadilan dalam masyarakat dan kesedaran sosial. Dan sumbangan beliau dalam DPP juga sendiri sangat besar. Terima kasih kedua-duanya. Sememangnya kita lihat perjalanan hidup beliau adalah seperti medan perjuangan. Tanpa kita membuang masa, marilah kita teruskan perbincangan ini dengan memfokuskan apakah sumbangan besar beliau dalam bidang sastra. Wani, mungkin awak boleh rungkaikan apakah peranan beliau sebagai penulis prolific. Sudah tentu Sofia, jika ingin dirungkaikan sumbangan beliau dalam kesusasteraan Melayu sangatlah banyak. Beliau sangat aktif dalam penulisan puisi, cerpen, drama dan kebanyakan karya-karya beliau dikenali kerana bertemakan keadilan sosial dan kemanusiaan. Usman Awang juga telah menjadikan puisi sebagai alat perjuangan sosial. Beliau mahir dalam mengolah bahasa puitis dengan bahasa harian. Contohnya dalam karya beliau seperti Kaki Langit, beliau menggunakan perkataan yang mudah tetapi mampu mendalami perasaan dan pengalaman manusia dengan emosi yang berkesan. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Wani sebentar tadi sememangnya betul. Inilah yang membezakan beliau kerana beliau menggunakan bahasa yang sangat mudah difahami. Tetapi mesejnya sangat menusuk jiwa. Tepat sekali, beliau berjaya mengekalkan semangat keharmonian pantun dan keindahan bahasa Melayu walau menggunakan gaya moden. Beliau juga seorang penggerak komuniti sastra yang berani memberi inspirasi kepada semua. Untuk pengetahuan semua, Usman Awang antara inisiator penting bagi acara-acara sastra yang ikonik seperti Hari Puisi dan Gema Puisi. Dan kita tidak boleh lupakan juga sumbangan institusi beliau. Alia, mungkin awak boleh kongsikan bagaimana beliau memposisikan sastra sebagai suara rakyat. Sumbangan lain yang tidak boleh dipandang remeh ialah peranan beliau sebagai antara pengasas utama Angkatan Sastrawan 50 di Singapura. Kumpulan ini memperjuangkan slogan terkenal iaitu seni untuk masyarakat. Ini menunjukkan pegangan teguh beliau bahawa sastra adalah alat perjuangan yang membangkitkan kesedaran tentang keadilan sosial. Sumbangan beliau dalam penulisan ialah sebagai penggerak sastra dan pengasas Asas 50 ini wajar dicontohi dan dihargai. Kini marilah pula kita beralih kepada sesi seterusnya untuk kita bincangkan pencapaian tertinggi beliau termasuklah Anugerah Sastrawan Negara. Jangan ke mana-mana. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada pencapaian Usman Awang dalam bidang sastra. Alia, mungkin awak boleh terangkan kepada kami dan para penonton tentang pencapaian beliau. Terima kasih. Karya-karya yang beliau hasilkan seperti puisi, cerpen dan novel yang sedikit sebanyak telah membantu beliau untuk mengukuhkan kedudukannya dalam bidang sastra ini. Kita tahu kehebatan beliau sememangnya tidak boleh disangkal kerana ianya menjadi suara penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Antara pencapaian penting beliau adalah apabila beliau dinobatkan sebagai sastrawan negara pada tahun 1983. Ia merupakan satu pengiktirafan tertinggi beliau. Beliau juga pernah dijemput ke beberapa buah negara seperti Indonesia,
Filipina, Singapura dan Amerika Syarikat. Beliau pernah memegang jawatan penting dalam DBP serta menjadi setiausaha dalam Asas 50 dan pada tahun 1965 sehingga 1969 beliau telah dilantik menjadi Ketua Pena pertama. Pencapaian terbesar beliau dalam karirnya apabila beliau dilantik menjadi penyelaras sastera oleh Perdana Menteri kita sendiri pada waktu itu. Dan pada tarikh 11 Ogos 1983, beliau telah dianugerahkan ijazah Doktor Persuratan Melayu oleh Universiti Malaya. Beliau turut memenangi anugerah berprestij seperti C. Wright Award. Kita juga tidak boleh lupa bahawa banyak puisinya yang menjadi bahan rujukan dan warisan budaya. Contohnya seperti puisi Melayu, puisi Anak Jiran Tonghua yang banyak menonjolkan perpaduan masyarakat Melayu. Kesimpulannya, Usman Awang ni bukan sahaja seorang penulis yang hebat, tetapi beliau juga merupakan seorang pemikir dan pendidik masyarakat. Baiklah pendengar Suara Pena, kita sudah berada di penghujung episod hari ini. Daripada perbincangan bersama Wani dan Alia tadi, kita dapat simpulkan bahawa Usman Awang bukan sekadar penyair dan penulis yang hebat, tetapi beliau juga merupakan suara hati rakyat. Sofia, sumbangan terbesar Usman Awang ialah keberanian beliau mengangkat isu kemanusiaan dalam karya yang ringkas tetapi mempunyai makna yang mendalam. Beliau telah menunjukkan bahasa Melayu itu mampu menjadi lidah perjuangan. Beliau juga dikatakan sebagai tokoh penting dalam menggerakkan Asas 50 dan membentuk arah baru bagi kesusasteraan moden Melayu. Benar, perkara ini boleh kita simpulkan melalui karyanya beliau telah mendidik masyarakat. Dari segi kata-katanya pula telah menyedarkan masyarakat bahawa seni itu tidak pernah terpisah daripada manusia. Kepada penonton sekalian, semoga perbincangan kita pada hari ini dapat membuka peluang untuk kita menghargai sastra kerana ianya bukan bahan bacaan semata-mata tetapi menjadi suara yang terus menghidupkan jiwa bangsa. Terima kasih Alia dan Wani atas perkongsian yang bermakna itu tadi. Sama-sama Sofia, saya juga ingin berterima kasih kepada Wani atas perbincangan kita pada hari ini. Sama-sama Alia, perbincangan hari ini merupakan satu penghormatan tentang tokoh sebesar ini iaitu Usman Awang. Untuk semua pendengar Suara Pena, teruslah membaca dan menghargai karya sastra serta teruslah mencari hikmah di sebalik setiap tulisan. Sehingga kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.